Okey geng, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat tengah hari, petang lah, petang lah. Okey, yang ini aku dapat sebiji pesona. Intik dia dah bunyi teruk lah. Memang dah parai gila. So, barang kita dah ada. Cuma buka dan pasang saja. Lepas tu kita akan cuci lah. Dia punya toto body nanti, mat sensor, cam sensor. Lepas tu kita buat pedal respon. Lepas tu kita diagnose. Okey kan, intake kita dah buka. So yang bunyi dari sini lah. Saya kata ni bunyi barai sebab dia punya skru dah jatuh. Ada aja orang komen aku, alah beli benda lah ni betul skru boleh ikat balik. Tapi kalau benda lah ni dah barai, nak ikat macam mana? Saya ada titik yang dah barai. Dalam dia dah barai macam ni, memang dah tak boleh buat apa, tak boleh ikat. Melainkan kena tukar skru dalam ni. Dalam ni dah barai dah, memang tak boleh ikat dah skru. Tukar skru je. Okey geng, ni dah siap pasang. Yang pun dah siap buat restitute. Dah siap buat pedal respon. Okey, kita tengok lah. Padu.